Podcast ini diterja khas oleh EduDebt Private Limited, memberikan solusi dan cara yang mudah untuk melangsaikan hutang-hutang anda. Jika anda berhadapan dengan pelbagai masalah hutang, anda boleh lusuri laman website mereka di www.edudebt.sg. Apa? Terawih. Aku so far satu hari je miss dengan hari lah. Hari ni balik nanti aku buat dah. Alhamdulillah. Aku selalu pergi bawah blok je. Tapi tu lah satunya aku tengah cari satu pakcik ni lah. Tak ada je. Siapa sih? Tiap-tiap tahun aku pergi bawah blok tu. Bawah blok mana? 600 lebih. 600 lebih tu. Selalu ada pakcik ni satu ni. Dah meninggal kot. Dia Cara bawa dia. tak ada. Dia tak boleh. Dia tak boleh diri semua. Tapi dia go je. Orang suruh duduk kat kursi dia tak nak. Saya ada dia all the way. Badan bongkok tau. Dah macam L shape saya badan. Oh, okey. Wah, ni kau kenal boleh. Macam pernah nampak pakcik ni? Tua-tua Tu lah, dah tu lah. Dah tua dia. Pindik tau. Pindik Dia tapi kira macam jalan macam Hunchback of Notre Dame gitu. Ya. Tapi tu lah aku sampai semalam lah aku cari mana. Dah meninggal kot. Raya puasa tahun sekali je. Sedih saya kalau tapi aku dah jumpa dia berapa kali saya biaya. Aku suspect dah meninggal lah. Sedih saya. Tu lah. 600 lebih Zaman tempat apa? Sama tempat. Dia memang yang tempat tu memang semua orang pergi sama tempat lah. Tiap-tiap tahun mesti muka sama lah. Blok apa 600 apa? 607. Okay. First day aku pergi 20 lah. Faizal ada tak? Sana semua 8. Apa? Faizal MP. Oh, Faizal. Faizal Manap. Faizal lain tu. Faizal Ibrahim. Faizal Ibrahim. Oh, Tu tempat dia apa? Faisal. Lagi? Tu je. Oh, 8 sana. Sana 8. Oh. Relax, chill. Okay. Tak ada apa? 20 lah. Tak ada 20 lah. 20 kau kena tak lah. 20 Yishun tak ada 20. Yishun Makmur pun tak ada apa. Makmur mana ada? Makmur renovate. Kampung. Kampung pun 8. Dia last 10 day baru 20. Oh. Ahmad Ibrahim pun sama. Last 10 day baru 20. Ya macam Disa Raya Apa? Masjid kampung apa ramai. Boleh lah sembarang lah. Masjid kampung boleh lah. Boleh insyaAllah. I can face you all lah cik. Boleh Face you all lah. Masjid kampung pun okey lah. Tapi kita pergi yang pagi bila, jangan pergi yang second time lah. Second petang lah. Kau boleh tak? Boleh. Kau pagi tau. Dia kau 7 tak. Kau ber-TikTok je Kau tak kena rembat pun je. Customer bukan TikTok Apa sih? Pukul Tak ada ke pukul 6 kau nak kena keluar je. 6.50 dah lambat juga. Kau bayar tapi jangan park sampai dalam lah. Dalam pukul 6.20 6.30 boleh. Yalah. That's the plan Ji. Macam ni InsyaAllah boleh. Boleh. Kampung. Aku dah lama saya tak sembahyang raya. Kampung mana? Dah lama tak sembahyang raya. Kampung Wazan. Kampung kat sana. Boleh insyaAllah. Pecah lubang. Asyik temis je. Jadi kau cakap dah lama tak solat raya kat masjid kampung. Okey tau ni. Dah habis. Dah lama tak sembahyang raya kat masjid. Tak ada macam lepas. Dah lama tak sembahyang raya kat masjid. Aku dah 2 kali miss je. Tapi okey lah. Dah sunat. Okay. Betul. Last year dah semangat nak pergi. Last year aku pergi dengan Fika. Last 2-3 years aku dah pergi. Tapi okey lah. Dia actually okey ke tak pergi pun okey. Tak apa. Kau ingat time COVID tak ada orang pergi apa? Betul tak? Tak ada orang semayang pun. Semua Ya ke, buat tak ada sendiri. ke? Semua orang buat sendiri. Lah tak boleh keluar apa. Semua ada video-video kelakar kan. Jadi imam semua. Jadi sibuk dengan pungkat semua. Tapi tu paling best lah pada aku. Kan? Time raya tak pernah pergi, tak boleh keluar. Sial. Kira macam Paling best. sial. Kau tak stres lah? Kira macam tak payah fikir. Nanti kita buat lah episod raya kan. Tak payah fikir mana nak pergi. Bergaduh-gaduh pagi-pagi. Nak pergi mana dulu. Anyway lah kan. Dia pasal tak payah keluar apa-apa lah. Tak payah buat apa-apa lah. Paling-paling pun kau tunggu time nak zoom lah. Nak zoom call Zoom call. Kira okay And also peringatan pada pendengar-pendengar kita yang lelaki yang dah sudah balik. Jangan lupa Apa sih? zakat
Dah bayar? Bayar. Aku dah bayar dah. Saya dah bayar. Aku dah bayar. Kau dah bayar dah settle Dah settle. Aku suka siang-siang lah. Okay, bagus. Bagus tak bayar. Tapi kau bayar online lah? Tak Syah, aku pergi masjid lah. Kau masih berjalan masjid je tu lah. Aku yang previous years aku buat online. Aku dah lama tak Salam masjid lah. Habis Salam masjid. Dulu lah. Habis time kecil-kecil saya. Bukan kecil-kecil, kira Time teenager lah. tak dah kerja lah. 20-an lah. Time 20-an. Sekali ke 2 kali aku salam kat masjid. Tapi the rest semua online. aku rasa semua ini online kan. Online saya. Esok lah kita Aku sampai dah lupa macam mana nak. Dia setengah dia orang cakap okay online boleh, tapi ada setengah pun cakap tak sama, tak sah. Tak juga lah. Kalau kau nak cakap tak sah dah too much lah. Dah too much lah. Tapi dia ikut culture lah, culture. Macam ustaz aku cakap, dia bukan cakap tak sah, dia cakap tak sama. Tak sama lah dia punya vibe dia tak sama lah. Dia kalau mesin tu boleh keluar tangan tak sama lah. Sama lah. Tapi dia aku bayar kali perempuan yang collect settle kan. Jadi kita tak salam lah, kita doa je. Kan cuma pipi. Terima kasih Pipi tu hidung kita tapi keluar daripada office collect bubur. Sialah. So dia ada doa dia. Ada doa dia. Doa dia pun sama juga macam sama juga. Online pun sama. Online tu sama kan. Online tu dia kasih tapi apa beza dia? Pergi online. Tangan. Dia nak tangan bro. Nak merasakan tangan dia. Tapi sama juga kata Dato gitu dengan orang doakan kau lah. Oh iya ke? Dia doakan Dia doakan. Dia doakan Oh. Macam kau pergi ESO kan, takkan kau nak panggil pakcik minyak tu bacakan doa depan kau kan. Okey Pakcik doakan saya. Kejap cik, tangan pinjam. Saya rasa lain lah, tak ada orang salam. Okey kan. Macam orang Malaysia, macam ada time last year aku pergi Lakin, pasal Lakin. Kat luar-luar tu ada orang-orang masjid siap dengan meja semua. Siapa belum bayar zakat pergi kat dia. Dia ulu tangan lah. Tapi dia mestilah kena gini juga. Tapi pada kau, at what age kau rasa is the good time untuk kau bayar untuk parents kau sekali? Actually tak lah. Pada aku, now already is the right time for you to pay for your parents lah. Betul juga. Why for now? Why now aja? Now work already mah. Yalah, dah lama kau kerja apa? Asal now? Last time kita masih Heboh lah. Last time masih abang bayar dulu lah. Kita tolak duit kat bapak, so bapak bagi bayarkan lah. Tapi menjadi problem tak sekiranya kalau aku bayar zakat dan dia pun bayar DP on part? Tak jadi problem kan? Tapi it's better untuk kau bilang lah. Okay. Aku bayarkan dia tau. And dia pun bayar DP part. Okay. Dia bayar untuk the wife. Tak, kira dia sendiri dengan dia punya wife lah. Actually, dia masih ada tanggungjawab tu. Untuk lelaki, dia masih ada tanggungjawab untuk isi lah. Untuk kewajipan dia untuk bayar untuk dia dengan dia punya wife, dengan dia tanggungan dia. Anak-anak dia. Dia anak-anak dia yang sebelum balik ke dah balik? Tak tahu lah bro. Tu part very Sebelum. Tak lah sebelum. Tapi kau tak boleh kira pasal sebelum. Aku rasa zakat dah kerja. As long as kau masih menanggung kalau dia masih ada tanggungan kau kan, then kau kena bayar zakat lah kan. So in a way kau nak bayar untuk parents kau nak kena bayar untuk orang yang dia menanggung juga lah. Tak, pasal kalau kau nak bayar untuk parents kau tu kira optional dulu. Kepada aku macam kalau kau bayar untuk parents untuk meringankan beban dia. Melainkan dia dah tak kerja, dia tak ada income. Tapi kau tak tanggungkan dia, tapi dia tak ada income, tak ada apa-apa. Dan kau bayarkan dia lah. Ya betul. Okay. Tak semestinya dia kena under kau punya dependent tau. Tapi pasal dia selagi dia masih kerja, dia masih ada kewajipan Syul. Dia tak boleh skip, so dia tak boleh cakap kau bayarkan aku di not kerja as long as dia pun ada savings. So kira kan macam woman aku sekarang dah tak kerja. Tapi dah savings tak? Dapat duit tak?
Dapat lah. So kena bayar. Dia masih tapi aku boleh bayar macam aku boleh cakap okay, you no need to pay for yourself. Boleh. I will pay. Pun boleh cakap, kira kau cakap dia this year tak payah bayar, you pay for him, kira dia punya dah settle. Pun boleh. Pun boleh. Maybe I will do. Yalah, tak kisahlah actually. Jangan kau tak bayar sudah lah. Jangan tak bayar. Kau bayar pada pagi raya. Itu kira klasik tau bro. Ada experience juga. Macam kalau aku dulu pergi masjid time sembahyang raya time kat masjid dulu tengok orang line up macam nak gila saya, macam nak kalah kabut saya. Pasal kalah kabut bro. Pasal dia cakap lepas azan. Lepas azan dah tak boleh. Lepas azan tak boleh. Dia kira dah macam sedekah. Dah macam kan kelakar tu macam siap. Tapi nak salahkan pun susah. Pasal mana tu orang tak ada duit kan. Last minute baru dapat duit kan. Tahu tak terfikir, tak teringat yang tak teringat tu macam siap lah kan. Orang yang aku kenal ni dia cakap nak try Test apa? Test market. Bayar lepas azan. Sure lah. Tak boleh lah, sure dia tutup. Dia masih accept online. Salam. Tapi dia terima as zakat ke tidak? Dia cakap ni antara awak dengan Allah Ta'ala. Tapi saya anggap ni sebagai sedekah. Allah. Sedekah. Dah lain lah. Dia zakat. Dah lain lah tu. Tapi macam mana cakap, kau punya niat kau nak bayar zakat apa? Betul. Tak? Tapi kalau kau genuinely lupa lah. Lupa okey lah. So bro, Then bila kau line up tak sempat, then kau bayar lepas azan. pada aku pun lupa pun macam very hard lah. Because you got 30 days bro. Tak, dia mungkin all the way tu lupa. Maybe tak ada orang, tak ada members apa. Tak campur members tak ingatkan kan. Pasal pergi kerja balik kerja. Aku rasa bila dia lupa tu pun, dia pun lupa nak puasa. Dengan puasa dia lupa aku rasa. Jadi dia cakap lupa 30 hari lupa. Maybe lah. You will never know. Ada It's orang macam possible, gitu. Syah. Orang tak campur orang. Pergi kerja balik kerja. Kali the last day, besok raya sial. Aku tak bayar zakat sial. Aku tak puasa. Sial lah. Possible sial. Very possible. Betul lah. This thing can happen. 30 hari puasa. Okay 30 hari. Dia kadang-kadang apa tau. Kadang-kadang macam ingat. Okay lah besok lah. Ya. Okay. Procrastinate lah. Lupa. Lepas tu alamak aku lupa lah. Okay lah tak apa besok lah. Nanti lupa lagi. Kau faham tak? Ada dua asyik lupa. Betul. Sekali dah gitu, dia dah lupa-lupa. Besok pagi dia bangun, dia tengok asal orang banyak saya pakai baju kurung pergi masjid. Sembahyang Jumaat ke? Hari raya saya. Okay lah. Apa saya tu macam tu kira dia problem. Orang rasa cakap tak campur orang ni ada masalah. Tapi aku rasa like I said lah, bergantung pada kita punya macam member kau sengaja nak test market tu memang dah haram jadah. Dah haram jadah kira. Janganlah. Dah meninggal orang tu. Itulah astagfirullahalazim. Semoga diberikan keampunan terhadap member kau ni InsyaAllah. Dah tu dah gitu dia cakap saya ingat boleh bayar. Dia kasih reason, saya ingat boleh bayar lepas azan gitu. Dia genuinely ingat boleh. Dia cakap dia nak test market lah. Dia try. Tapi dia pun tak sure lah. Tak kan? sure. Jadi dia macam anytime as long as raya okay and niat kau okay, kira okay lah. Betul. As long as kau niat lah. Tapi nama itu. So that's why Singapore ni menyediakan pelbagai option tu untuk kau bayar zakat. There's no bullshit kau cakap 30 hari kau lupa. Dia macam contoh aku actually nak macam bayang macam kau tahu bayar siang-siang tau. Which is last 2 days ke 3 days ago. Tapi again bila kau cakap ni baru aku belum bayar. Macam benda tu bila kau nak macam hari kau ingat okay besok aku bayar. Besok tu kau tak terlintas pun kau nak bayar. Betul. Or maybe orang cakap okay, semoga aku tak tergolong. Bayar last day di raya kau pun selik aku nak pergi bayar zakat. Tak tergolong pada orang yang lupa. Atau dia cakap jumpa kat ESO lah pagi raya. Jumpa kat ESO lah. Sebab tu aku can feel. Aku boleh rasa. Tapi macam Ai cakap lah, maybe kadang ada orang tunggu gaji. Betul. Yang tunggu gaji tu kesian lah. Pasal orang kasi pagi makan pagi. So you cannot blame them lah.
Betul-betul lah, kira macam sui-sui tau untuk orang tu. Lagi-lagi aku rasa this month, kita punya raya this year is like end of the month kan. So they have to wait ya. Betul. Macam certain lelaki dia dapat gaji full 4,500. Terus bulat-bulat kasih bini dia. Okay, ni untuk ni abang pegang 100 je. Abang nak bayar zakat. Mana ada? Itu lah. Dia pegang 100 pakai makan, bayar beli lepas tu alamak dah habis duit. Tak cukup. Tunggu bulan depan. Dimaafkan tak kalau macam gitu? Tak tahu pula. Dan saya bergantung pada companion lah. Pasal dia cakap zakat ni untuk orang miskin apa? Adakah ada orang tu di golongan orang yang miskin? Tak semestinya. Itu bukan pasal untuk orang miskin tu. Tak faham. Ni rukun je. Betul. Tapi zakat ni untuk orang miskin apa? Betul. Betul tak? Yeah, but then you cannot see that. Tapi is it orang yang tunggu kais kerja macam sorry to say lah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ada dalam golongan orang yang miskin. Macam Ayi cakap okay, 1 bulan kasih duit gaji dia dekat question. That's a good question lah. Betul tak? Pasal kalau kita nak ikut sekarang punya zaman kira kerja macam gitu kira miskin je. Betul tak? Tapi ada orang cakap kau masih ada income masuk. Yelah, tapi macam kalau kau nak cakap miskin kira gelendangan lah. Tak ada rumah, tak ada ni. Itu dulu punya style lah. Tapi sekarang kau nak cakap sekarang, itu pun dah di-consider miskin. Itu dah kira poverty juga. Siapa poverty juga tau. Kau tunggu sakit. Kau tunggu gaji. Tak ada gaji, dah kasih macam gitu lah. Tapi dia pada aku sekiranya kau dah sampai tahap gitu kan, kau nak prioritisekan mana yang sepatutnya didahulukan. Yalah, family first lah. Which is yang benda ni lah, yang benda wajib ni kan. When it comes to the wajipan, dia wajib lah. Terus lah. Betul, itu kau nak kena settlekan, tepikan dulu. Okay, then baru kau ada benda lain, bil ke apa ke, baru kau tolak. Then of course, sebaik-baiknya pada aku, ni kira logik lah. Sebaik-baiknya kita sebagai orang Muslim, okay, kita tak perlukan rumah besar apa, betul tak? Kita rumah satu bilik satu hall pun actually is good enough in a way lah untuk family kita. So selebihnya tu that is where kita boleh buat menderma and such macam gini, kau faham tak? Cuma tapi kita yang bebankan diri kita. Yalah, macam kau cakap in a scenario like giving the partner the full amount of kau pay gaji. Okay, you kasih 100 untuk apa transport ke apa whatever lah. Then you don't have any other balance in it anymore, right? You know what I mean? So takkan kau nak minta bini kau balik siap kasih 28 apa? Sebab tu yang tu nak kena wajibkan dulu actually. Setahun sekali saya takkan kau tak boleh wajibkan benda tu Betul lah. So mungkin kalau mungkin kalau contoh lah kau punya bil handphone lah kita tarik sikit lah, 150 kena bayar 150 tiap-tiap bulan. This month mungkin kalau bulan puasa tarik lah 140 ke 130 ke paling rabak kalau kau tak nak tarik pun lah, kau ada $15 aku nak bayar zakat. Betul lah. Actually betul lah. Macam gitulah. Kalau members bilang aku macam straight away aku tolong, aku bayar kau lah. Tapi kalau boleh jangan sampai macam gitulah. Pasal kita ni benda ni is zakat sendiri, kita pay usaha sendiri. The best lah kan. Betul. Daripada kita sampai tahap untuk mengharapkan orang untuk membayar zakat seterusnya. Kira kau bayar zakat di sini beras apa kau bayar? Beras apa sih? Dia ada beras mahal yang beras murah. Yang premium itu dia tulis aku bayar yang premium. Sebab aku sikit je orang. Dia beras basmati lah dia. Aku bayar untuk 5 orang je. Dia sebaiknya is premium apa? Sebaiknya premium lah. Sebab kita pun kita mampu nak dapat yang beras yang murah, kita jarang saya dapat. Beras murah. Pasal okay, yang pada aku kalau orang yang bayar yang $5 punya satu kepala tu, kira kalau yang family besar lah, kalau tanggungan dia banyak lah, tu aku tak kisahlah. Tu actually you should pay $5 lah. Macam letak aku kena bayar untuk 10 orang, tak kau nak ambil yang 790 punya saya. Aku would lah. Kalau kau mampu boleh, tapi orang yang tak mampu, yalah betul lah. Kena kau bayar 10 orang $70, sibuk nak bayar bil handphone lagi. Ni untuk orang yang tak mampu lah sangat lah. Betul. Tak mampu sekali, kau punya tanggungan ada 10 orang, kira dah $79. Okay, rabak juga saya. Tapi tak tahu untuk aku perspektif mampu tak mampu
Where you mana kau tengok macam mana? Tu pasal lah. Aku tak tahu untuk aku aku takkan sampai gitu sekali lah. Pasal setahun sekalinya benda macam ni. Setahun sekali is one thing. Cuma the 790 tu is best macam kita memang ketepikan lah. Kita ketepikan. Betul juga. Kau faham tak? Actually that's true. Because kita tak actually sebagai seorang Muslim juga back to basic again kita tak perlu risau tentang kita punya rezeki. Betul lah. Ya. Correct lah. Betul lah. Lagi lebih kita kasih. Lagi Allah dah rancangkan. Nak kau dapat tahu orang tu isap rokok, dah tu bayar berapa ni? $5 $5.30 Apa? Yang beras murah berapa? $5 kan. Kata dia isap rokok, dah tu kena tahu dia bayar yang $5 yang darah ni kan. Betul lah. Alamak dia rokok murah kan. Siapa boleh beli rokok habis tak boleh bayar $7.90. So pada aku yalah kita pentingkan yang inilah yang setahun sekali inilah benda yang wajib ni. So macam not to talk about berapa mahal lah benda tu we talk about benda ni setahun sekali. Betul. Lagi-lagi dia wajib. Lagi dia macam lagi kau bayar lagi berkat kau dapat. Betul, correct. So correct. Kau whack lah kan. Betul. Tapi kalau kena cakap berkat ada orang ni just like ni have to pay lah. Macam ada orang gitu lah. Tak ada mindset aku ikhlas nak bayar $7.90 lah. Tapi actually pun okay juga macam gitu. Pasal takut yang orang yang fikir pasal berkat ni macam deep lah, deep. Ada pergi ada balik tau. Ada pergi ada balik. Okay, macam aku bayar $7.90, make sure aku partner aku $7.90 punya bala kan. Tapi ada orang yang macam tak kisah macam okay lah. Ada orang $7.90 tak kisah. Aku dulu have that mindset until Ayi cakap, asal kau fikir gitu padahal ni benda wajib Pasal aku main mindset tu, at least aku bayar apa macam gitu lah. $5 jadi aku bayar apa macam gitu lah. Betul. Pasal at the same time kau fikir kenapa Muiz ni kasih dua harga. So daripada kau kasih aku ambil yang beras mah, aku kat rumah pakai beras murah, aku bayar murah. Dulu aku main mindset gitu lah. So aku fikir balik, kira ni setahun sekali ni nak mengira gitu betul apa ke lunch macam gitu lah, sampai macam gitu kan. That's true. So jangan lupa another one more thing. Kau cakap pasal tanggungan zakat anak-anak kau lah. Dah siap anak-anak kau dah bekerja tapi masih ada tanggungan kau. Kau bayar untuk dia nak bayar, dia kerja full time tapi dia masih tanggungan kau. Aku cakap ni orang suruh bayar sendiri je. Like how my mother told me that is what we do lah. That is what we do. But now we train them lah. Which is I think is actually correct lah. Mak aku cakap dengan aku macam gitu. Macam time tu aku dah start kerja tu, so mak aku cakap kerja full time ke part time? Full time. Terus mak aku cakap kau sekarang bayar untuk diri kau dengan kakak kau sekarang zakat. Aku macam okay boleh, tak kisah. Itu time kita je. Budak-budak sekarang susah nak cakap. Cakap je saya. Kalau benda tu bukan cakap normal atau apa-apa, if it's like that, then you just keep on the culture lah, keep on the tradition lah. I would tell them dah kerja kan, pergi bayar sendiri. It's more to tradition lah. Pasal kalau kita nak ajar daripada muda pun diorang bukan tahu that's why. Wajib tak wajib kan. Betul. So the best is just suruh diorang bayar lah. Diorang kerja, kau bayar. Kerja full time lah. Pasal tanggungan pun paling-paling pun apa, dia duduk rumah kita, makan semua settle, kita tanggung lah. Tu je apa. Dia punya apa-apa, dia punya dosa semua dia tanggung apa. Betul. Jadi kau bayar sendiri kan. Tak ada hal bro, memang tak ada hal bro. Tak ada hal bro, memang tak ada hal. Tak ada hal bro, memang tak ada hal bro. Say what you want, don't care.